So ilmu plus pengalaman menghasilkan satu benda yang lebih baik, kan? Tu soalan lazim yang ditanya, kan? Itulah kita kena tahulah, kan, mengagihkan masa di pejabat, kan, masa kita di rumah dengan anak-anak, kan, dengan keluarga, suami, semua tu. So kita kena pandailah, kan. So kat sini pun ada anak-anak juga, kan, pelajar anak juga, kan, kat rumah ada anak-anak sendiri, kan. Semua benda tu kena masing-masing, yang penting masing-masing happy, gembira, kan. Masing-masing dapat apa yang mereka perlukan, kan, keperluan tersebut, kan, insya-Allah, kan. Yang penting belajar, menuntut ilmu, kan. Sebab kita ni dengan belajar, dengan kita menuntut ilmu tu adalah menjadikan kita lebih ke depan, kan. So kalau kita kurang ilmu, kita rasa kita kurang ilmu, banyak dah yang kerajaan tawarkan institut pengajian, kan, pelbagai peringkat, CJ, diploma, ijazah, master, PhD. So kita boleh menuntut ilmu. Sebab setiap peringkat tu level pendidikan kita tu berbeza-beza, kan, tahap dia berbeza. So saya galakkan kepada yang berminat tu adalah menuntut ilmu. So dengan ilmu tu insya-Allah you all boleh berjaya, kan. So ilmu plus pengalaman menghasilkan satu benda yang lebih baik, kan.